Lupakan iPhone 17 Pro warna orange. Sebab warna silver ataupun putih ni lagi senang nak matching dengan mana-mana jenis casing. Tengoklah kotak dia. Putih berseri-bit. Tapi tak apa, untuk video kali ni bukan nak cerita pasal iPhone, tapi aku nak ceritakan pasal dua barang terbaru daripada MOV. Satu, casing yang menarik. Lagi satu, wallet dekat belakang ni. Sebelum tu, kita nak tengok ada apa dalam kotak iPhone 17 Pro. Ada kabel C2C yang premium dan juga SIM ejector disediakan. Barulah cantik kan. Biasa orange, yang ini kita ambil silver pula supaya senang nak matching dengan casing. Okey, korang pun nampak dia dah tak menggunakan titanium, dia dah pun menggunakan aluminium. Ya betul, bila pegang memang terasa sedikit kurang kepremiuman dia. Antara upgrade yang aku perasan adalah dekat dual video. Tapi sayangnya setakat ni dia ada sampai 30 fps saja. Tak ada sampai 60 fps. Kenapa Lepas tu pula untuk bahagian selfie, tak kisahlah gambar ataupun video, engkau boleh landscapekan macam ni. Nampak? Bila katakan ramai, okey, ada kawan kiri kanan, kau boleh melentangkan. Kalau kau seorang, kau boleh tegakkan balik macam ni. Ini upgrade yang baru juga ni. Jadi kenapa aku upgrade? Sebab aku nak merasai 1TB. Sebelum ni 16 Pro aku hanyalah 256GB. Tapi tak apa, kita teruskan ke motif yang utama pasal casing MOV ni. Itulah MOV Snapcase dan nama dia Movas. Okey, ni nama model dia kot. Okey, kita buka sekarang dan inilah casing dia. Okey, wow. Dia agak keras, okey, agak keras tapi macam material apa orang panggil ni dia macam kulit. Kulit dekat dalam ni. Ada baldu baldu silver, design by MOV. Memang selesa lah handphone kau dekat dalam ni. Dan lepas tu pula lagi satu ni. Okey, ini adalah wallet. Okey, wallet apa ni? Okey, kita buka sekarang. Aku pun dah lama tak pakai wallet, semua cashless kan, tapi mungkin wallet dia ni agak menarik lah. Okey, kita akan cuba gunakan. Ada magnet. Okey, nampak ada magnet dia bagi dekat sini, magnet tambahan. Tapi tak apa, kadang-kadang benda ni pun dah cukup, tak perlu pun magnet tambahan. Sap, satu kali buka habis. Wow. Okey, ini aku letak semalam SIM ejector dengan memory card ataupun SIM card kau boleh tambah. Okey, macam mana saya nak gunakan? Jom aku tunjuk pada korang apa fungsi wallet ni. Okey, kita letak dekat casing belakang ni, memang dah ada magnet. Okey, memang dah cantik. Lepas tu tarik je, dia akan jadi satu stand. Okey, ini stand kalau katakanlah kau nak layan movie ke apa ke, nampak letak atas meja. Okey, lepas tu pula benda ni boleh pusing tau. Boleh pusing jadikan phone melentang. Okey, nampak? Dia kuat juga tapi tak payahlah kau bergantung Dia benda ni sebenarnya untuk stand. Kalau gantung, kalau aku goncang memang akan tercabut kejap lagi. Okey, lepas tu pula dekat dalam ni engkau boleh letak kad. Katakanlah aku letak aku punya card wise. Okey, letak macam ni, tutup. Nampak? Dah ada wallet tambahan kalau ada kad emergency, tak Shengo ke apa ke kan. Nampak tak? Dia memang senang tanggal tapi magnet dia pun memang agak kuat lah. Untuk jadikan stand bagi aku dah cukup bagus dah. Aku suka lah tengok dia punya sistem stand ni. Nampak cantik warna hitam kat dalam ni. Bila tutup dia jadi macam warna silver ni, menegak cantik, melentang pun cantik. Namun, apa pendapat korang pasal barang MOV tadi? Baik beli tak?